Wah, dekat Uncle Jack dah ada corn sausage. Menarik. Uncle Jack merupakan 100% milik bumi putra Malaysia, yang mana setiap hidangannya ditawarkan pada harga cukup berpatutan. Terdapat lebih 40 outlet di seluruh Malaysia, dan restoran Uncle Jack telah diberi penambahbaikan menjadikan ruang dan restoran lebih luas dan selesa. Bersepanjang bulan Ramadan, ada menu baru, nasi ayam sambal penyet. Yang menariknya, beras yang digunakan adalah beras basmati, ayam goreng garing, dan dinikmati bersama dengan sambal penyet yang cukup padu. Restoran Uncle Jack memang cukup popular dengan nasi lemak. Korang boleh pilih sama ada nasi lemak biasa ataupun nasi lemak bersama rendang ayam. Ikannya selain daripada beras basmati, sambal nasi lemak ni memang sedap ya. Tak nak nasi, boleh cuba bihun. Hidangan ayam goreng di Uncle Jack juga antara yang popular. Ayam yang disaluti tepung, digoreng garing, dan lebih istimewa kalau dapat makan panas-panas. Saiz agak besar dan dimasak sempurna. Tak nak ayam, boleh cuba chicken burger. Diletakkan dalam satu set, memang puas makan. Korang juga boleh cuba rice bowl. Hidangan ala Korea ini unik dan menarik. Favorite anak-anak saya tentulah corn sausage, isi dalam padat dengan 3 sos, keju mayonis dan chili sauce. Saya suka betul dengan curry pot di Uncle Jack ini. Saiz agak besar dan paling penting isi tebal. Uncle Jack juga sekarang dah ada produk di Giant seperti nugget, roti canai dan sebagainya. So korang jangan lupa untuk support Uncle Jack, produk terbaik dari Malaysia.